Assalamualaikum semua. Pernah tak kita fikir, apa sebenarnya benda paling asas, paling penting dalam agama kita? Hari ni kita akan kupas satu hadis yang sangat power. Hadis ke-7 yang sebenarnya merumuskan keseluruhan agama kita dalam satu perkataan je. Dah sedia? Jom kita mulakan. Ini dia. Satu ayat yang nampak macam simple tapi maknanya sangat-sangat mendalam. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Cuba kita renungkan sekejap. Semua benda dalam agama, dari solat, puasa, sampailah cara kita bersembang dengan kawan-kawan, semuanya berpaksi pada satu idea ni. Tapi kan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nasihat dalam hadis ni? Okey, nasihat kat sini bukan setakat tegur kawan yang conteng meja tu, tak. Makna dia jauh lebih besar. Ia adalah tentang niat yang tulus ikhlas dari hati kita untuk nak tengok kebaikan berlaku pada orang lain. Dan juga usaha kita untuk sampaikan kebaikan tu. Ia pasal rasa peduli, rasa sayang dan ikhlas yang jadi gam perekat hubungan kita dengan semua orang. Dan paling penting, hubungan kita dengan Allah. Jadi, bila Nabi Muhammad SAW sampaikan idea yang hebat ni, para sahabat, macam biasalah, diorang kan sentiasa dahagakan ilmu, terus bertanya. Soalan diorang inilah yang jadi macam kunci untuk kita faham hadis ni dengan lebih dalam. Diorang nak tahu, nasihat ni kita kena tujukan pada siapa sebenarnya? Dan soalan ni sangat-sangat kena untuk kita hari ni. Kalau betul nasihat tu ibarat jantung kepada agama, dekat mana kita nak pampkan keikhlasan dan rasa peduli kita tu? Adakah untuk kawan-kawan rapat je? Atau untuk keluarga kita sahaja? Jom kita tengok jawapan padu daripada Baginda Saud. Dan inilah jawapannya. Lengkap betul. Bukan satu, bukan dua, tapi ada 5 sasaran utama. Pertama, kepada Allah. Kedua, kepada kitabnya. Ketiga, kepada Rasulnya. Keempat, para pemimpin. Dan kelima, kepada semua orang Islam. Jawapan ni macam satu peta yang jelas. Tunjukkan kita jalan macam mana nak amalkan agama kita setiap hari. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Jom kita pecahkan kelima-lima sasaran ni satu persatu. Bila kita faham setiap satu ni, kita akan nampak betapa cantiknya ajaran Islam ni yang sentiasa nak kita buat baik dan inginkan kebaikan untuk semua. Inilah dia 5 tiang nasihat kita. Nampak tak susunan dia? Ia mula dari hubungan kita yang paling utama, iaitu dengan Tuhan kita, Allah. Lepas tu, ia turun kepada manual hidup kita, Al-Quran, dan role model terbaik kita, Rasulullah SAW. Kemudian, ia bergerak kepada struktur komuniti kita, iaitu para pemimpin. Dan akhir sekali, ia meliputi semua orang di sekeliling kita. Sangat sistematik kan? Yang pertama, nasihat kepada Allah. Macam mana tu? Bunyi macam pelik kan? Sebenarnya, ia bermaksud kita jujur dan ikhlas dalam iman kita. Kita betul-betul yakin hanya dialah Tuhan yang satu, tak ada yang lain. Dan paling penting, kita buktikan keikhlasan tu dengan cuba sehabis baik untuk ikut perintahnya dan jauhi larangannya. Inilah tanda kesetiaan kita pada pencipta kita. Kedua, nasihat kepada kitabnya, Al-Quran. Ini pula maksudnya, kita percaya 100% yang Al-Quran ni memang datang dari Allah dan kita cuba untuk amalkan apa yang diajar di dalamnya. Ia macam kita dapat buku manual untuk satu game yang paling best. Kalau kita tak baca dan tak ikut arahan dalam manual tu, confirm kita tak akan menang. Al-Quran itulah manual untuk hidup kita. Ketiga, nasihat kepada Rasulnya. Yang ni, cara dia senang je. Kita terima dan percaya semua yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dan kita jadikan baginda sebagai idola nombor 1 dalam hidup kita. Dari cara kita makan, cara kita bercakap, sampailah cara kita layan orang lain. Ikut sunnah Nabi tu tanda kita betul-betul sayang pada utusannya. Yang keempat, nasihat kepada para pemimpin. Okey, dalam konteks kita sebagai pelajar, siapa pemimpin kita? Mestilah guru-guru kita, pengawas sekolah, ketua pengawas dan juga ketua kelas. Nasihat untuk diorang ni adalah dengan kita bagi sokongan dan kerjasama untuk program-program baik yang diorang buat. Selagi tak langgar syariat, kita support. Bila kita bekerjasama, satu sekolah akan jadi lebih harmoni. Dan yang kelima, yang paling penting untuk kita amalkan setiap hari adalah nasihat kepada seluruh umat Islam. Ini adalah tentang membina satu komuniti yang padu. Maksudnya, kita sayang kawan-kawan kita macam kita sayang diri sendiri. Kita tumpang gembira bila diorang berjaya, kita rasa sedih bila diorang ada masalah, dan kita sentiasa doakan yang terbaik untuk semua orang, tak kira siapa pun dia.
Okey, kita dah faham konsep besar hadis ni. Mantap. Sekarang soalan paling penting sebagai seorang pelajar, macam mana kita nak hidupkan hadis yang hebat ni dekat sekolah? Jom kita tengok beberapa langkah praktikal yang kita semua boleh buat terus. Ini dia 4 perkara mudah yang kita boleh mula hari ni juga. Pertama, jaga cakap kita. Itu adalah nasihat dalam bentuk perbuatan untuk kawan-kawan supaya suasana jadi positif. Kedua, urus masa kita betul-betul. Itu nasihat untuk diri sendiri supaya kita tak rugi. Ketiga, kurangkan layan benda-benda lagah. Scroll media sosial sampai tak ingat dunia tu contohnya. Dan keempat, macam kita bincang tadi, sokong pemimpin pelajar kita. Semua ni adalah cara kita amalkan hadis ni dalam hidup kita. Jadi, ini cabaran terakhir untuk anda hari ini. Fikirkan sekejap, berdasarkan apa yang kita dah bincangkan, apa satu je tindakan nasihat atau kebaikan yang anda boleh buat lepas ni. Tak perlu benda besar-besar. Mungkin senyum ikhlas pada kawan, tolong kutip sampah yang kita nampak, atau ucap terima kasih cikgu dengan penuh semangat. Fikirkan satu dan terus buat. Boleh? Perkongsian kita hari ini adalah berdasarkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita buat hari ini dikira sebagai ibadah. Jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum.